Isa dengan Ivan ni pun duduklah dekat meja makan tu kan dia. Memang duduk situ dah. Jadi dia menikmati hidangan. Bila-bila duduk makan tu tiba-tiba Ballerina magi. Kawan Isa tu lah. Ballerina pun tegur. Oh Isa, ambo dah berpunya dah deh. Taklah, ni rakan sekerja aku. Nama dia Yvonne Lin. Nama sebenar dia aku tak tahulah. And then dia pun sambunglah conversation dengan Ballerina. Bila-bila duduk makan ni deh. Tak lama lepas pada tu Ballerina ni pun minta izin untuk minta diri lah. Jadi Isa dengan Ivan ni pun sudah makan. Dan Isa pun ya lah ke Ivan ni. Dia kata sekejap deh. Dia tunjuk isyarat nak pergi rokok lah. Nak pergi makan nak pergi makan rokok pula dah. Nak pergi isap rokok mata. Jadi Isa pun tu lah daripada tempat tu. Dia berjalan menuju ke satu pohon nangka. Agak jauh jugalah pohon nangka tu daripada tempat Ivan tu. Jadi dekat situ Isa ni pun cucuk lah rokok. Duk layar-layar rokok tu. Sudah smoke tu. And then dia pun gila balik dekat Ivan. Dia kata, jom Ivan kita balik Jadi dia ni pun bangun. Kemudian kita jumpalah Ballerina, Cik Maimunah ke apa tu saat ni. Kepada kira minta izin nak balik lah. And then ucap terima kasih ke apa. Dia pun terus ke kereta. Isa dengan Ivan pun masuklah dalam kereta. Awak ni buat apa sengih-sengih? Ivan tanya Isa sebab dia nampak Isa duduk tersenyum dari tadi lagi. Tak ada gapo lah. Kejap lagi saya nak singgah masjid dulu dah. Nak semaya Zuhur. Awak tunggu dalam kereta je lah. Boleh? Ivan pun angguk kira tanda PL lah kan. Dia hari ni pun drive lah. Drive tu tak lama tu sampailah dekat masjid. Dia hari ni singgah dekat masjid di Bandar Sepang. Isa pun nak turun nak pergi masjid ni. Nak masuk dalam masjid dah. Dia turun kereta. Sebelum dia tutup kereta tu dia pun paling ke Ivan. Ivan, kunci pintu kereta ni. Kalau lelak ni payah nak cari rati dah ni. Limited edition. Gurau Isa. Dia pun melangkahlah masuk ke dalam masjid. Sudah-sudah mai Zuhur tu, Isa pun nak keluar daripada masjid. Untuk keluar daripada masjid ni, dia kena turun tangga. Masa dia turun tangga tu, tiba-tiba pandangan dia jadi berpusing-pusing tau dok, macam pening. Berpusing sehingga ke Isa ni jatuh terduduk. Ya Allah, kenapa ni ya Allah? Dalam keadaan berlutut masa tu. Isa pun walaupun dalam keadaan pening, musing gitu, dia pun cubalah toleh. Tengok kiri kanan dia mengharapkan ada orang kan. Tapi pandangan dia tertumpu kepada satu susuk tubuh budak kecil. Budak kecil ni, dia punya saiz, tinggi dia lebih kurang setakat pohon orang dewasa. And budak tu lanjut bogel. Bila Isa tengok kat dia deh, budak tu tiba-tiba berlari ke arah Isa. Hok tengah duduk melutut dekat tangga tu. Dan budak tu mari, dia usap kepala Isa. Isa ni tak boleh nak buat apa sebab dia dalam keadaan pening musing tu deh. Tapi dia dengar budak tu bukan saja usap kepala Isa, tapi mulut dia ada bisik, ada macam kecek sesuatu yang Isa tak faham. Budak hok sore tu saat ni tiba-tiba bertambah jadi 4 orang dengan sekelip mata je. 4 orang budak tu semua
literally buat benda sama, duduk sapu, duduk gosok kepala Isa. Isa ni dalam keadaan berlutut lagi ni. Dan bila dia duduk usap kepala Isa tu, mulut dia duduk kecek. Memang bahasa Isa tak faham pula dah. Tak faham apa satu pun. Isa cuba untuk mengucapkan kalimah suci Allahu Akbar. Tapi tak boleh. Berkali-kali dia cuba kumpulkan seluruh kudrat dia semata-mata untuk sebut kalimah Allahu Akbar. Tapi payuh. Dia keep trying. Tera Allahu Akbar. Sejurus Isa boleh sebut Allahu Akbar tu, ada seorang pakcik ni, dia mai tanya Isa. Dia kata, Anak tak apa-apa ke? Pakcik ni jemaah dalam masjid tu jugalah. Dia tengok Isa dalam keadaan berlutut gitu. Dia tolong papa Isa pergilah dekat satu kerusi ni. Bila duduk dekat kerusi tu, barulah Isa rasa macam lega sikit. Dan Isa pun tengoklah dia dekat tangan dia. Tengok pukul 4 suku dah. Dia macam mikirlah, kata nak asar dah ni. Pakcik tadi pun kenalkan diri dia. Anak okey tak ni? Nama pakcik Yasin. Jom kita jemaah sekali. Pakcik saat ni ajak lagi membayar sekali dah. Moga nak masuk asar, okey? Isa pun angguklah kokoh. Pakcik tu sebab dia tengok dah, dia tahu keadaan Isa nampak macam tak cakap benar tu. Dia pun tolonglah papa Isa naik semula ke masjid. Masuk semula ke masjid untuk semaya asar. Settle semaya asar dan Isa pun berjalanlah menuju ke kereta. Pergi kat tempat Yvonne tunggu dia lama tu. Siapa aja dekat kereta, Isa terus royak. Yvonne, sorry lambat. Tak apa. Apa ni muka awak pucat ni? Yvonne tanyalah bila-bila dia tengok muka Isa ni. Boleh drive tak ni? Isa masa tu tak jawab. Dia just iling kepala selu-selu gitu. Jadi Yvonne faham lah. Yvonne pun tubik daripada passenger seat tu. Dia tubik, dia terus pergi dekat driver seat. Isa masuk dekat passenger seat. Masuk ni, dia pun drive. Drive tu, Isa memang senyap, tak kecek gapo. Jadi Yvonne pun tanya, awak ni buat apa? Isa just jawab, awak hantar saya balik, lepas tu awak baliklah kereta ni. Siapa dekat rumah Isa, jadi Isa turun. And then Yvonne pun ayak, jumpa esok dah awak. Isa just paling and then dia senyum. So Isa pun masuk dan Yvonne pun berlalulah pergi dengan kereta Isa tadi. Masuk dekat pekarangan rumah ni, Isa macam budak-budak ni gimana? Dia tengok housemate dia punya kereta semua tak ada. So dia pun masuk dalam rumah. Dia terus baring dekat sofa dekat ruang tamu tu. Baring tu dia pun terlelap. Tak tahulah mana dia tertidur. Tiba-tiba dia tersedar bila dia bunyi bising dekat luar rumah dia. Punya bising tu bunyi supaya orang duduk kecek. Tapi ramai gila. Bunyi macam ada 10 ke 15 orang duduk kecek luar rumah dia. Dia macam pelik lah. Siapa dia? Sebabnya dia ni menyewa 3 orang je dalam rumah ni. Dia mikir sayang-sayang dia ni buat balik siapa? Ramai je. Memang bunyi literally geger duduk dekat pekarangan macam dekat garaj rumah dia ni. Punyalah geger tu ibarat macam duduk pasar. Bingit sangat, bising sangat. Isa pun bangunlah daripada sofa tu. Dia nak gitar lah. Siapa kan? Pelik lah juga. Dia bangun daripada sofa, jalan-jalan menuju ke arah tingkap. Tingkap ni kalau kiranya tingkap depan lah. Daripada tingkap tu boleh tengok lah siapa duduk luar rumah. Dia selok langsir. Ya Allah, gapo ni? Isa terkejut sebabnya gapo hok dia nampak adalah dia nampak budak-budak hok dia jumpa dekat perkarangan masjid tadi tu. And bukan 4 orang. Boleh kata dari mungkin 8 ke 12 orang gitu dekat perkarangan rumah dia ni. Isa boleh nampak sore-sore punya muka, tahu tak? Ada hok muka semua cukup lekap. Ada tak ada mata. Ada mata sebelah aja. Tak ada hidung pun ada. Tak ada mulut pun ada. Ada juga tak ada muka langsung. Bila Isa tengok tu, dengan keadaan terkejut tu, budak-budak tadi, dia dengan serentak senyap dan paling ke Isa. Masa tu, Isa tersentak lah. Macam kejut gila dia. Dan budak-budak tu, dia orang berlari menuju ke arah Isa yang duduk dekat Nela tu.
Jadi Isa masa tu astagfirullahalazim. Dia nepik dan dia rasa macam tiba-tiba dia tersedar. Sebabnya bahu dia digoncang. Isa, kau kenapa ni? Rupa-rupanya saya serumah dia nama Lan. Lan ni geruk Isa sebabnya dia just baru balik rumah. Dia tengok Isa ni duduk meracau. Kau ni kenapa? Nak kata mengigau, mata buka je. Bangunlah. Dah pukul berapa ni? Kau dah solat belum? Dah pukul 10.30 malam ni. Isa pun bangunlah daripada tempat duduk dia. Dia bangun tu, terus pergi dekat bilik air, ambil air semaya. Dan dia pergilah semaya isyak. Sudah-sudah tu dia qada lah Zuhur pula dah. Maghrib dia tertinggal tu. Dan ting, bunyi WhatsApp masuk. Dia ambil telefon dia, tengoklah. Awak buat apa tu? Yvonne WhatsApp. Baru siap solat. Kenapa Yvonne? Saja je my brother tanya pasal kereta tu. Yvonne jawab apa? Kereta kawan. Ingatkan jawab kereta boyfriend. Hehe. Siapa girlfriend awak? Hehe. Isa tak cerita pun gapo gangguan yang terjadi pada dia masa tu kat Yvonne. Tengah hari tu, setelah dia sapa dekat tempat kerja dia, dia terus segera menuju ke ward yang dia bertugas. Bila dia masuk tu, selamat tengah hari awak. Yvonne tegur. Yvonne lalu masa tu dengan staff nurse. Staff nurse duduk nyakak Isa lah sebelum ni. Ni tu ingat nak letak nama. Kita bagi nama dia sebagai Mas lah deh. Amboi, dah berawak saya. Minggu depan lain pula ya. Staff nurse Mas ni saja menyindir lah. Alah, tahu dah ke, walaupun tak mengaku, kita boleh nampak ke orang in love. Isa tadi tak jawab ke apa. Dia just senyap, lepas tu macam respon biasa-biasa je lah. Isa pun teruslah ambil mesin. Speak more manometer. Oh, payah nak sebut. Mesin ni lah orang cek tekanan darah. Sekali kita duduk tengok misi ko siapa-siapa staff nurse ko bawa pergi mari nak cek darah kita ni lah. Jadi Isa ambil mesin tu, pergilah dari satu katil ke satu katil yang seterusnya. Sehinggalah dia sapa dekat katil Encik Rahmat. Semalam cuti ke? Cik Rahmat tanya Isa. Ya, Encik, saya cuti. Jawab Isa. Hari tu berlalu macam biasa. Tak ada gapo-gapo terjadi. Setelah seminggu berlalu, ada satu hari ni, masa ni Yvonne dengan Isa duduk dekat kafe. Duduk tengah makan lah ni kan. Masa ni Yvonne duduk tengah makan lagi. Jadi Isa pun bangun pergi dekat sinki nak basuh tangan dia lah. Tak tahu apa, tiba-tiba Yvonne ni ambil telefon dia. Bukan telefon Isa, telefon dia sendirilah. Dia terus dial ke nombor Isa. Mungkin memang ngeling dia nak tahu ya. Dia call, tiba-tiba tubiklah nama dia. Bukan Yvonne. Bidadariku. Aduh. Isa save nama bidadariku Yvonne. Yvonne pun masa tu nampak tu kira Wak senyap gitu macam malu-malu gitu. Tiba-tiba Yvonne terdengar satu suara. Kau orang dating Yvonne pun macam kejut dia berpal Dia nak tengok lah siapa dia tegur tu kan. Rupa-rupanya Mas tadi tu lah. Staff nurse Mas tu tegur rupanya. Masa tu staff nurse Mas nak lalu je. Tapi Yvonne tu dia dengan pembantu perawat kesihatan. Lupa pula nama dia. Jadi Yvonne pun tu, Mas, marilah jemput makan Mas. Jom. Mas pun ayak lah. Tak saya kucau ke tengah dating. Kita pergi dulu deh. Bye-bye sayang. So Yvonne pun just bye. Gitu je lah. Isa hok basuh tangan dekat sinki tadi pun marilah duduk balik dekat meja. Masa dia duduk, tiba-tiba hinggaplah satu cubitan ke arah lengan dia. Dan Isa pun, aduh, gelenyar deh, sih nama saya bidadariku nah. Bila-bila kecek tu, bila-bila kerak-kerak lagi dekat lengan Isa. Okey Yvonne, saya delete. Apa nak delete Kan Yvonne tak suka. Yvonne okey je. Aduh.
Walid! Nepek anak Isa ni bila dia tengok ayah dia sapa dekat masa ni Isa pergi dekat rumah mertua dia. Anak dia kan duduk dengan mertua dia setelah kematian isteri dia tu kan. Dan dia pun marilah peluk anak kesayangan dia tu lah. Peluk tu sudah dia pun jumpa lah dengan ayah mertua dia ni. Saleh-saleh ke apa. Dan ayah mertua dia pun tanya, kau dari mana ni? Mai daripada rumah lagi. Kau ada pergi mana-mana tak minggu ni ke minggu lepas ke? Ada. Pergi kat kenduri kahwin je. Pergi lain tak ada. Lepas maghrib kau jangan ke mana-mana Lepas tu ayah mertua dia ni pun terus lagi mandi siap untuk pergi masjid lah. Dipendekkan ceritanya, Imam Somad. Imam Somad marilah rumah. Lebih kurang lepas pada Isa lah sebenarnya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Imam Somad saat ni dia baca ta'awuz. Diikuti pula dengan bacaan lain. Memang Isa dengarlah sosoknya. Bacaan Imam Somad adalah Al-Fatihah 7 kali, ayat kursi 3 kali, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah 3 kali, sekali. Amanah Rasul rasanya okay. Surah Al-Ikhlas belah kali, surah Al-Falaq 3 kali, surah An-Nas 3 kali. Lama lah. Habis-habis baca gepo semua tu, Imam Somad pun ayat lah Isa. Dia kata mari pula dah minggu depan. Kira suruh balik kampung pula. Balik ke rumah mak mertua dia ni lah. Lepas tu kan Isa pun kira pehel lah, angguk lah. Dia pun minta izin untuk pergi dapur mentang. Masa di dapur tu dia dengar lah. Dah lama dia kena ilmu dari seberang ni. Katanya Imam Somad ke ayah mertua Isa. Katanya 2 minggu lepas dia pergi kenduri rumah sain dia. Lepas tu dia balik tu kat dia nampak macam-macam lah. Lepas pada dia singgah dekat masjid. Katanya masjid tu dekat bandar Sepang kalau tak silap. Imam Somad pun angguk lah. Kira tanda pehel. Sekat tu dululah cerita Isa pada hari ini. Cerita Isa ni memang Nini rasa dia lah cerita yang paling panjang. Sebabnya ni baru cerita pertama. Dia ada 3 cerita. Saya nak tahu tak? Cerita ketiga 20 page. 20 page A4 tu dia atas kau ni saya awak. Tak tahu habis bila ni cerita dia. Tapi cerita dia memang lain lah sikit. Memang insyaAllah berbaloi untuk dengar. Jadi hok mana tak subscribe lagi, saya awak minta tolong banyak-banyak, tolonglah subscribe. Nak habis dah bulan 2025 ni. Bulan pula dah tahun 2025 ni. Nak habis dah. Cukup lah. Nak 50 pun lambat lagi. Boleh 47 pun okey dah. Dan untuk Nini sambung cerita ni, Nini nak minta jasa baik si awak tinggalkanlah komen. Nini promise cukup 100 komen, kita akan upload sambungan cerita ni. Kata-kata untuk hari ni adalah Nini nak pesan si awak janganlah pakai ayat bukan nak ngato, nak kecek je. Si awak Nini ni depan mata Nini ada 2 contoh dah. Orang muda dan juga orang tua. Hok style gitu. Bukan nak ngopak, saja nak kecek. Bukan nak ngato, saja nak ayat. Supaya belakang tu. Tolonglah stop guna ayat tu. Sebabnya dah kalau daripada muda lagi kecek lagu tu. Of course, kalau tak berhenti akan bawa ke tua. Seperti mana ni ayat contoh saat ni depan mata dia. Hok tua tu. Takkanlah tiba-tiba dia jadi gitu kan. Mestilah perangai daripada muda lagi. Dan ni baru dengar tadi Ustaz kata dah. Orang mengopak ni, dosa mengopak ni lagi besar daripada dosa zina. Kalau kira tu zina parut dah deh. Ni tak ingat dah sejelasnya ayat Ustaz. Nanti kita suruh Frankie buat masuk ke lah. Kalau saya nak tengok lagi adalah di hujung video ni kot. Nabi kata beringat dengan mengopak. Jauhkan kamu daripada mengumpat kerana apa? Kerana bahawa mengopak itu lebih bersangat daripada berzina. Allah, kalau mengopak, masalah dia lebih besar daripada berzina lagi. Berzina tu besar dah kalau kita, jaga orang berzina ni weh. Mengopak ramai orang buat. Tapi berkesan dia, masalah dia mengopak lebih besar daripada berzina. Berzina 2 orang ya. Jaga orang berzina 80 orang. Bisa benar kawan tu berzina 80 orang. Jaga biasa zina 2 orang ya. Lepas tu mengopak
Kadang-kadang sekali tekan 1,000 orang kita mengopak. Sekali tekan 12,000 orang dengar. Hak kita dok kata ai orang tu lagu mana? Mengopak lagu mana? Bapa Nabi kata ngopak ni lebih payah, lebih susah, lebih rohak, sama ada dosa dia lebih besar, kesal dia lebih besar daripada berzina lagi. Padahal berzina ni seorang tu berzina, lahir anak, sudah anak tu tak ada keturunan. Orang tanya pak dia siapa dia? Tak tahu. Malu bero dia. Pas dia nikah pula, anak pula. Cucu dia pula tanggung. Tok dia siapa dia? Senyap, tak kata apa dia. So generasi, habis orang malu. Bapa zina. Dia kata zina ni kalau kita dah taubat, Tuhan maaf. Dan bahawasanya yang mengumpat itu tiada diampuni baginya, bagi orang yang mengumpat saat ni, sehingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpatnya Allah. Kita mengumpat ke orang, kita akan tanya, ya Allah ya Tuhanku, maaflah kat hamba. Tuhan kata aku tak si maaf kamu. Mungkin awak minta maaf ke dia? Mu kata gapo ke dia? Tidak, aku ayat dah, aku akan maaf kalau mu minta maaf ke dia. Dah mu gapo? Mu sakiti hati dia, mu malukan maruah dia. Hang mu kecek kira dulu dengan dia sepatah lidah dulu, baru aku minta maaf. Betul, mu salah juga dengan aku kerana mu tak dengar kata aku, mu ngopak, betul. Tetapi mu kita minta maaf dengan dia dulu. Mu minta maaf dengan dia, sudah belakang, aku maaf, tak sudah bimbang. Tapi kalau dia tak maaf, manusia ni tak serupa Tuhan. Tuhan ni kita salah banyak mana, Allah Arhamur Rahimin. Ya Allah. Masya Allah, subhanallah. Aku dekat setengah je tu. Tak apa. Syuting mula lah. Kena makan cepat dia budak ni Bona. Isa pun bangun lah. Bangun, dia pun terus ke bilik air and then ambil air semaya. Ambil air semaya, dia pun pergi semaya Iso dulu. Pergi semaya Iso semaya Iso. Mula-mula. Kata dia, 2 minggu lepas dia ada pergi kenduri rumah sain dia. Lepas balik tu lah dia nampak macam-macamnya. Lepas pada dia singgah masjid. Kalau tak silap dekat Masjid Sepang. Dia ayat gitulah. Ini pula. Ada. Ni. Ada lagi. Ini sama angguk lah. Angguk. Main dulu. Angguk. Tanda peher. Angguk saja. Nampak biar nampak lah angguk tu. Macam peher. Macam gitu. Nampak ni.